Pernah tak anda tengah syok-syok beli barang, tiba-tiba ada orang datang sergah, yakin betul yang anda ni pekerja kat situ? Hari ini kita nak bedah siasat satu fenomena sosial yang agak pelik, tapi kerap juga berlaku. Kita akan tengok beberapa cerita benar yang memang tak masuk akal. Cuba bayangkan, anda tengah relax, tiba-tiba kena sembuh dengan ayat macam ni. Penuh yakin, penuh marah. Inilah dia, detik genting di mana satu salah faham yang simple boleh meletup jadi satu drama yang tegang. Jadi, apa sebenarnya fenomena saya tak kerja sini ni? Sebenarnya, ia bukan pasal tersilap orang je. Ia lebih mendalam. Ia pasal psikologi manusia. Macam mana kita react bila apa yang kita percaya tu, tiba-tiba orang cakap salah. Daripada mengaku silap, ramai yang akan double down. Lagi nak tegakkan benang yang basah. Dari situlah drama bermula. Okey, untuk kita betul-betul faham fenomena ni, kita kena tengok kes-kes sebenar. Kisah pertama ni berlaku kat sebuah kedai Bath & Beyond. Satu salah faham yang nampak macam kecil, tapi berakhir dengan huru-hara. Situasi ni memang macam resepi lengkap untuk satu bencana. Mula-mula, pakaian pasangan tu, seluar hitam, baju biru. Dah nampak macam uniform kedai kan? Lepas tu, diorang pula tengah pegang pengimbas hadiah tu, lagilah nampak macam staff. Jadi bila pelanggan tu sergah dan pasangan tu nafikan, ego dia tercabar. Terus dia maki hamun dan keadaan pun serta-merta jadi panas. Jadi, macam mana kita patut balas dalam situasi macam ni? Dari kisah tadi, kita boleh bina buku panduan kita yang pertama, buku panduan konfrontasi. Ini adalah pendekatan untuk situasi di mana, anda tak ada pilihan lain. Anda kena letak satu sempadan yang jelas dan tegas. Okey, sekarang cuba bayangkan senario ni pula. Protagonis kita ni seorang lelaki yang sasa, badan besar, bukan jenis orang yang kau sengaja nak cari pasal. Tapi, ada seorang wanita ni, entah apa masalah dia, memang sengaja cari gaduh dengan mamat ni. Tengok betapa cepat benda ni jadi tak terkawal. Mula-mula jerit-jerit je. Lepas tu, dia start cucuk-cucuk dada pula. Bila lelaki tu cakap itu dah kira serangan, dia terus tampar muka lelaki tu. Dan yang paling gila, dia boleh ulang tampar sekali lagi. Betul-betul depan mata polis. Memang tak boleh bawa bincang. Dan ini kemuncaknya. Rupa-rupanya, ini bukan kali pertama. Ini dah insiden ke-12 wanita tu yang dilaporkan. Cuma, inilah kali pertama dia bertindak ganas sampai naik tangan. Ini membuktikan yang kadang-kadang, dalam kes-kes ekstrim macam ni, tindakan konfrontasi untuk pertahankan diri tu memang perlu. Tapi, konfrontasi bukan jawapan untuk semua benda. Kadang-kadang cara yang lebih bijak ialah dengan match tenaga orang tu. Kita panggil ni buku panduan strategik. Jom kita tengok macam mana ia berfungsi. Prinsip buku panduan strategik ni sebenarnya simple je. Apa yang anda beri, itu yang anda dapat balik. Kita ada dua contoh kat sini. Seorang lelaki yang datang dengan cara kasar dan menuntut, dia dapat layanan acuh tak acuh. Sebaliknya, seorang wanita tua yang minta tolong dengan baik dan sopan, terus dapat bantuan, tak banyak soal. Intipatinya, macam yang protagonis tu sendiri cakap, cara anda mulakan perbualan tu akan tentukan hasilnya. Kalau datang cara baik, kita layan cara baik. Kalau datang dengan biadab, bersedialah untuk dapat layanan yang setimpal. Tapi, macam mana pula kalau situasinya bukan pasal biadab, tapi pasal keliru? Macam mana kalau orang yang sergah kita tu bukan sebab dia jahat, tapi sebab dia betul-betul tak tahu apa yang jadi? Untuk ni kita perlukan buku panduan ketiga, panduan belas kasihan. Okey, untuk kes terakhir ni, suasananya sangat sensitif. Protagonis kita ni, dia pernah kerja kat situ. Jadi bila dia datang melawat, ada seorang penghuni tua ni nampak dia dan terus ingat dia ni pelayan, seolah-olah terperangkap dalam memori lama. Perubahan emosi Makcik Carol ni sangat drastik. Bila protagonis tu cuba jelaskan keadaan sebenar, dia jadi sedih, keliru dan marah. Tapi, cuba tengok apa jadi bila protagonis tu tunjuk belas kasihan dan layankan je, pura-pura ambil pesanan dia. Makcik Carol tu terus jadi tenang, serta-merta. Ayat ni memang menusuk kalbu. Ia merumuskan intipati pendekatan belas kasihan. Kadang-kadang, ia bukan lagi soal siapa betul atau siapa salah. Ia soal macam mana kita boleh tunjukkan kebaikan dan jaga maruah seseorang, terutamanya dalam keadaan mereka yang rapuh. Jadi, lepas kita tengok 3 situasi yang sangat berbeza ni, apa pengajaran yang kita boleh kutip? Jom kita satukan ketiga-tiga buku panduan tadi, jadi satu rangka kerja yang praktikal untuk kita guna. Nah, ini rumusan dia. Jelas sekali, tak ada satu cara yang sesuai untuk semua keadaan.
Kalau berdepan dengan orang yang agresif, kita kena tegas. Kalau orang tu cuma biadab atau berlagak, kita ikut rentak dia. Dan kalau orang tu nampak keliru dan tertekan, kita tunjukkan belas kasihan. Inilah rangka kerja untuk kita hadapi pertemuan-pertemuan pelik macam ni. Akhir sekali, soalan ni saya pulangkan kepada anda. Dengan 3 buku panduan ni, konfrontasi, strategik dan belas kasihan, agak-agak apakah langkah pertama yang akan anda ambil dalam situasi macam tu? Cuba fikirkan.